Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini, Cikgu Asya ingin mengajar kamu matematik tahun 3 di bawah standard kandungan 6.1 panjang. Standard pembelajaran 6.1.1 menukar unit ukuran panjang melibatkan meter dan sentimeter. Kita lihat dulu di bawah tajuk tukar unit panjang sentimeter kepada milimeter. Ini adalah ulang kaji daripada tahun 2. Okey, cuba perhatikan soalan ini. Contoh yang diberi 25 mm tambah 765 mm. Cikgu permudahkan untuk kamu dengan membina jadual. Kita bina jadual milimeter dan sentimeter. Buatkan dua ruangan ini. Tuliskan di belakang milimeter, letakkan titik perpuluhan di antara milimeter dan sentimeter, dan kita tuliskan, pindahkan 25 mm ini ke dalam jadual. Caranya mudah saja. Ambil 5 yang di belakang, masukkan di sini, dan 2 yang di hadapan kita letakkan di rumah sentimeter. Begitu juga dengan 765. Kita ambil 5, letakkan di rumah meter. Ambil 7 dan 6, letakkan di rumah sentimeter. Apabila kita telah menulis begini, kita perlu mengira seperti biasa. 5 tambah 5, dan kita tambahkan pula di rumah sentimeter 2 tambah 6, dapat hasilnya. Kita tuliskan seperti biasa. Mari kita lihat bagaimanakah hasilnya. Okey, perhatikan contoh yang telah cikgu beri ini. 5 tambah 5, jawapannya adalah 10. Maka kita tuliskan sifar di dalam dan kita letakkan 1 di atas 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6, hasilnya adalah 9. Tulisan yang berwarna merah. 7, kita letakkan semula, salin balik dan tuliskan 7. 7, 9. Jadi di sini hasilnya kita dapat ada 3 bentuk jawapan dalam bentuk milimeter, sentimeter dan sentimeter milimeter. Contoh jawapan pertama adalah sebutan milimeter, 790. Bagaimana cara hendak melihatnya? Kita lihat di sini. Kita ambil balik 79 sifar dan kita baca 790 milimeter. Jawapan yang kedua 79 sentimeter. Kita lihat di rumah sentimeter, sekadar baca sahaja 79 sentimeter. Dan jawapan yang ketiga boleh juga ditulis 79 sentimeter. Kita ambil di rumah 79 sentimeter dan meter adalah sifar, kita tulis begini. Jadi hasilnya 79 cm sifar milimeter. Okey, untuk menambahkan contohnya, kita akan lihat seterusnya untuk pemahaman lebih lagi. Okey, yang diberi di sini 5.4 cm tambah 24 mm. Bagaimana hendak kira? Kita buat seperti tadi, letakkan jadual, lukis jadual, kita tulis milimeter di belakang, letakkan titik perpuluhan di tengah, sentimeter di hadapan. Ambil sahaja di sini 54. Tulis 54. 24 kita ambil, kita letakkan di bawah 24. Jadi kita hanya tambah seperti biasa. 4 tambah 4, 8. 5 tambah 2, 7. Jadi hasilnya adalah seperti ini.
macam contoh yang cikgu beri tadi, jawapannya ada 3 dalam bentuk milimeter, sentimeter dan sentimeter, milimeter. Bagaimana boleh dapat macam itu? Kita tengok 7, 8. Ambil penuh 7, 8 yang berwarna merah, baca di atas milimeter. Jadi jawapannya ini 78 milimeter. Jawapan yang kedua 7.8. Macam mana kita tak tahu? Kita lihat di sini 7.8 sentimeter. Bila kita letakkan perpuluhan, bacaannya perlulah dalam sentimeter. Dan jawapan ketiga adalah 7 sentimeter. 7 sentimeter, 8 milimeter. Ambil yang 8 dan kita baca 8 milimeter. Okey, mari kita perhatikan yang seterusnya. Mari kita lihat di bawah tajuk yang ini pula. Tukar unit panjang meter kepada sentimeter. Kamu boleh rujuk buku aktiviti matematik tahun 3 muka surat 107. Jom kita saksikan. Mari kita belajar sama-sama. Perlu dihafal 1 meter adalah bersamaan dengan 100 sentimeter. Cikgu memudahkan kamu dengan cara membina jadual seperti tadi. Sentimeter kita letakkan di belakang, letakkan titik perpuluhan di tengah-tengah dan meter di hadapan. Bagaimana hendak menulis perkataan ini? 1 meter. Okey, kita ambil nombor 1 ini letakkan di rumah meter. Jadi di belakang di rumah sentimeter kita perlu letakkan sifar 2 digit ini di belakang. Jadi perlu diingat 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Mari cikgu lihat. Cikgu beri contoh lagi yang kedua bagi pemahaman kamu. Okey, kita perhatikan. 300 sentimeter bersamaan dengan berapa meter? Caranya mudah saja. Kita ambil sifar digit 2 digit sifar ini kita letak di rumah sentimeter. Dan 3 di hadapan kita perlu letak di depan. Jadi bagaimana kita boleh baca jawapan ini? Jawapannya mudah saja. Kita perhatikan ini adalah meter. Maka kita lihat di jadual meter nombornya adalah 3. Jadi jawapannya adalah 3 meter. Seperti ini. Sifar di belakang tak perlu kita baca, hanya baca di hadapan sahaja 3 meter. Okey, jadi jawapan 300 cm bersamaan 3 meter. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Wow, besar nombor ni. 1 meter 48 cm. Bagaimana cara hendak mengira? Bagaimana kita hendak tukarkan kepada sentimeter? Mudah sahaja, kita ambil 1 meter, letakkan di dalam kotak, tuliskan 1 dan 48 cm ini kita letak di belakang 48 cm. Jadi, jawapan perlu dalam sentimeter. Maka, kita perlu baca daripada hadapan. Kita ambil sepenuhnya 148, kita tulis di sini. Maka berapa sebutannya? Pandai. Jadi jawapannya adalah 148 cm. Senang kan? Okey, mari kita lihat contoh yang seterusnya. 209 cm. Okey, kali ini perlu menukarkannya kepada meter dan sentimeter. Macam mana nak buat? Senang sahaja. Kita ambil 2, letakkan di rumah meter. Dan perlu diingat yang di belakang ini kita perlu isi sifar dan 9. Kita perlu isi di belakang sifar 9. Jadi cara yang mudah,
kita boleh lihat dalam jadual dan kita boleh terus isikan. 2 kita isi di rumah meter, 9 kita letak di rumah sentimeter. Jadi berapa hasilnya? Okey, pandai hasilnya adalah 2 meter 9 sentimeter. Okey. Jadi jawapannya hanya perlu tulis 9. Kita tak perlu ambil sifar untuk tulis di jawapan. Mari kita lihat seterusnya. Contoh yang keempat. Wow, besar juga nombor ini. 6,700 cm. Macam mana nak tukarkan ni kepada meter dan sentimeter? Mudah sahaja seperti tadi. Digit di belakang yang 2 ini, sifar ini masukkan di rumah sentimeter. Dan pastikan 67 ini kita letak di rumah meter. Maka kita boleh pindahkan terus ke dalam kotak jawapan. Ambil 67, kita masuk di rumah meter dan sifar-sifar ini kita masuk di rumah sentimeter. Maka hasilnya adalah seperti ini. 67 meter. Perlu tak kita tulis sentimeter di belakang? Andainya kamu hendak menulis boleh, dan sekiranya tidak mahu tulis pun tidak mengapa, kerana sifar-sifar ini tidak ada sebarang nilai. Okey, setakat ini sahaja untuk kali ini. Kita akan bertemu kembali di tajuk yang akan datang. Cikgu ucapkan terima kasih dan semoga berjumpa lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel cikgu. Okey, bye.